Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Rosbilla abang tu. Baik. Okey, baik. Nak apa? Pistachio milk chocolate. Boleh? Rosbilla abang ni apa sebenarnya? Rosbilla Ban ni dia nasi dengan susu. Nasi dengan susu. Betul. So ni kita mix dengan coklat tadi. Ya, betul. Yang ni pistachio. Baik. Ya, sedap. Sedap, insya-Allah. Allah bagi sedap. Nasi dengan susu Nasi dengan susu memang dia terkenal dekat UAE sana. Okey, ni saya bagi Oreo Boleh. So ni yang pertama ni. Yes. Kat Malaysia. Ini yang pertama dekat Malaysia kita bawa masuk. Baik. Yang sebelah ni buat original dia, nak rasa yang kosong boleh? Yang ni original. Boleh? Okey, mantap. Kalau original abang nak kram apa? Bagilah mana sedap tak kisah. Saya bagi dia, saya bagi ni. Boleh. Macam RM5 ni? RM5 apa? RM6? Kalau yang macam ni RM14.90. Yang original lah. Ya, betul. Baik. Yang campur ni? Yang campur ni harga dia RM38.90. Baik. Okay. Yalah, daripada pergi Dubai RM9,000, baik makan kat sini, betul tak? Betul. Kalau pergi Dubai sana harga dah pergi RM50, RM60. Serius ah? So dekat sini kita bawa RM40. Okey. RM40 saja. Habis buka pukul apa ni? Buka daripada pukul 5 sampai habis lah. Baik, last. Okey. Nak buat tricep makan apa sedap? Cantik. Tricep besar macam ni. Beli ke dekat saya 10. Supaya poket saya pun boleh sarap. Kalau Okey. Nice, terima kasih.